sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya daripada Anas ibn Malik yang mana Nabi SAW bersabda, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Ya, Nabi bersabda, bersahurlah kalian semua kerana pada sahur itu ada keberkatan. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni kita nak kejar keberkatan, kita nak kejar pahala, kita kalau boleh nak maksimumkan ibadah kita. Sebab apa? Sebab kita tahu tahun depan tu belum tentu lagi Allah izinkan kita untuk bersama-sama dalam bulan Ramadan. Jadi dengan tempoh yang kita ada, dengan keizinan Allah kita berada dalam bulan Ramadan, kita raihlah pahala yang seboleh-bolehnya. Bangunkanlah sunnah-sunnah Nabi. Antaranya adalah bersahur. Ya, dan sebenarnya sahur tu juga tuan-tuan, dia membezakan kita ni, puasa kita orang Islam ni dengan ahli kitab. Sebab dalam satu hadis ni, dalam sepotong hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin As, dia Nabi SAW bersabda, faslu ma bainana wa baina ahlul kitab aklatus sahar. Yang membezakan puasa kita tuan-tuan dengan puasa ahli kitab adalah dengan bangun bersahur. Orang ahli kitab pun berpuasa juga tuan-tuan. Tapi puasa mereka tidak dengan bersahur. Tapi kita orang Islam, kita disunnahkan berpuasa sebelum tu. Kita disunnahkan pada waktu puasa tu kita disunnahkan untuk bangun bersahur. Jangan malas tuan-tuan, kan? Janganlah kita rasa terbeban dengan orang kata apa, dengan sunnah Nabi ni kita rasa macam ya Allah kena bangun pagi, kena siapkan itu, siapkan ini, kan? Jangan kita rasa macam tu, sebab kita kena tahu juga keberkatan yang ada dekat dalam orang kata apa, dalam sahur tu sangat banyak. Ulama mengklasifikasikan kepada dua kategori. Pertama, ulama kata keberkatan dari sudut badaniah. Apa tu badaniah? Pertamanya, kita dapatlah nutrien, dapat energi, kan? Bila kita bersahur ni supaya kita dapat tenaga tuan-tuan. Walaupun hanya dengan sebiji tamar. Kadang-kadang ada orang kan, dia macam tak nak heavy-heavy. Lagi-lagi bila dah berusia kan, setengah usia tu kita tak nak bangun, nak makan banyak-banyak. Tak nak dah. Cukuplah hanya dengan tamar ataupun air putih pun dah cukup. Sebab dia membekalkan tenaga kepada kita sepanjang hari. Kadang-kadang bila kita lapar, kita tak bersemangat. Kita akan jadi malas, kan? So, dengan bersahur tu mungkin dia menjadi orang kata asbab. Kita boleh melakukan amal-amal yang lebih banyak, ibadah-ibadah yang lebih banyak pada bulan Ramadan. Mungkin kita boleh baca Al-Quran dengan lebih baik, kan? Bila kita ada tenaga ni, kita boleh baca Al-Quran dengan baik, kita boleh tambah dengan solat-solat sunnah, kan? Amalan-amalan sunnah yang lain. Jadi kita ada tenaga untuk melakukan aktiviti tersebut. Yang kedua, manfaatnya atau keberkatannya dari sudut syar'iyah.